Alhamdulillah dah siap dah kita modify rangka bumbung. Rangka bumbung yang warna biru ni adalah rangka bumbung support lah. Rangka bumbung yang asal yang ni, yang warna silver ni, dan paras yang paling bawah pada asalnya adalah yang sini lah. Dia sama level, lepas tu bagi naik lebih kurang 4 kaki setengah daripada yang asal ni. Yang warna biru ni adalah warna biru ni rangka bumbung yang kami support lah, supaya nanti mudah untuk akses loteng. Jadi daripada lantai loteng ni sehingga ke atas ni nanti ceiling lebih kurang ada 7 kaki. Dan yang ini asal dia daripada beam sini adalah bata yang tak ada plaster, dan kami plaster dalam 4 kaki setengah daripada beam sehingga ke rangka bumbung atas. Yang ini dah plaster dah, alhamdulillah, dah skim dah. Nanti lepas raya kami akan buat finishing dan buat skim dan buat sealer. Asal dia macam itulah. Yang belum plaster asal dia macam ni, yang belum plaster. Dan yang ini kami dah tambah plaster daripada level ni sehingga ke atas lebih kurang 4 kaki setengah. Jadi total ketinggian daripada loteng ni sehingga ke rangka bumbung adalah 7 kaki lebih kurang. Dan yang ini asal dia adalah dinding penuh, dan kami buka dinding, buat pintu akses untuk ke dalam bilik. Jadi dalam bilik ni nanti ada double lah. Yang bawah ada 1 bilik dan yang atas ni ada 1 bilik, jadi double. Cuma akses untuk bilik adalah daripada ruang tamu lah. Tangga untuk ruang tamu nanti daripada sana, yang ada bentuk tu sana tu. Jadi akses untuk masuk bilik sini daripada ruang tamu ni.